Okey, hari ni kita cari kuih RM8.80. RM15. Cari kuih yang ambil gambar Nak, saya nak beli kuih ni. Ada boleh bayar pakai kad tak? Transfer ke anu? PayWave. Alhamdulillah. Ini tat bunga teratai. Tat bunga teratai. Oh, yang cantik mahal sikit lah. Tat bunga. Apa pula ni? Dapur Mami Pizza. RM12. RM12 sekali makan dah ni. Bukan sekali makan. Ini okay. Kak Med. Ini biskut apa? Tu kacang hijau. Cantik lah. Ada bakul lah? Ada. Okey. Saya tak apa, saya ambil. Biskut kacang hijau. Kacang tanah ada? Tanah tak ada. Mana biskut kacang tanah tak ada? Tak ada. Oh, dulu popular. Ini tat Cadbury. Aku ini kalau dipegang hancur tak? Awak pernah makan tak? Saya tak suka kuih-kuih yang macam dia pegang hancur. Macam rapuh ya. Tak kot. Ya. Ini kuih Makmur. Itu makmur. Oh, cantik. Okey. Ini cookies chip. Semprit Itu semprit pandan. Banyak cakap pula saya, banyak. Tak apa Sebab ni masuk buat konten ni. Saya ada buat YouTube. Tak apa tu, adik tu tutup dia. Tak apa. Saya kalau pergi kilang besar tu saya tak larat lah. Berempet-empet ni kan. Sini senang. Almond London. Almond London RM23. Okey lah tu. Okay, ni tadi Almond London RM23. Ini sekarang kita berada di Wani Erat ya. Ini macam sedap ya. Oh, yang sedap-sedap ni memang harga dia 30-an lah. Ini 26 biasalah. Seharga sekarang ya, bahan barang mahal. Apa nama kuih ni? Biskut sarang semut. Biskut sarang semut. Ini crispy. Cikgu, tokennya datang lah, kita ambil gambar. Saya beli ni nanti kejap. Saya ambil gambar boleh ambil video nak buat cerita. Pandan coconut. Yang sedap mahal lah sikit je tak? Apa dia? Yang sedap mahal lah sikit. Betul lah. Bahannya lain. Biskut kacang tanah tak ada Biskut kacang tanah tak ada Orang tak minat takut jerawat. Yang selalunya yang nasi muda ni kan. Oh, saya cuba-cuba buat macam tak jadi sangat lah.
Lama-lama lah, leceh, beli je lah. Oh, ada juga orang hantar ni Tu dia hantar. Tuan kawan lah. Bila ada dia ambil lain tak. Kadang-kadang nak sini yang sini. Oh, ini lawa ya, tapi harganya pun lawa lah. Itu sepupu saya tu datang lagi tak? Alah, dulu ada yang dari Medan tu. Alah, bujang tu lah, bujang. Dia belikan maknya selalunya. Ini RM20 dah. Oh, cantik. Ini namanya? Oh, tak ada nama. Kapit. Budak-budak suka kapit ni. Saya kalau time macam ni pergi sana tu tak sanggup. Ramah. Parking tu. Nak pagi satu siap ada dia punya. Oh. Apa lagi? Lepas tu nak membayar. Oh ni yang kuih ramah-ramah ni RM12. Ada ramah bawa nak pagi nak bukti. Oh, ini yang RM12 lah. Pelakon dia ramai. Kita tiap tahun macam tu. Betul. Ini kuih apa ni? Semua cookies chip. Oh. Tu apa tu? Kuih apa ni? Nestem. Ini kacang. Sana banyak pilihan. Masa dia biskut dia. Dia hasil lah. Kacang badam. Kau macam ada. Ini satu ni. Ini cookies and chip. Oh, semua chip ya. Chip tu maksudnya apa? Chip. Banyak chip. Cikgu Rahman Isnin dah sibuk bawa orang melancong ni tokennya ya, Cikgu Latifah. Amboi. Saya kat sebelah. Sebelah pula. Kali ni kita Aduh. Okey. Saya ambil video buat konten. Semua dah canggih dah. Cikgu Latifah juga menyediakan pungutan Shopee produk-produk Shopee ni. Ini peralatan jual kuih, bahan-bahan buat kuih ada sampai 300 kot. Okey. Saya bayar pakai kad. Tu dia. Okey. Berapa? Ini dalamnya 20 kan tadi? Ada diskaun ke? Terus berapa ringgit? 200. Oh, tak sampai 300. Punya kad. Pakai pasport ke ataupun pet? Boleh duduk. Baik. Selesai tuan-tuan. Terima kasih ya Wani Erat. Tengok tu gas pun habis. Takut nanti tengah masak sahur habis. Ni dapat gift. Wani Erat punya sampul duit raya 2 101 lah katnya. Okey, kita bergerak lagi. Nampaknya cuaca hujan ya, risau dengan keadaan ni ya. Cuaca ni risau je. Kalau banjir ni janganlah ya Allah. Semoga hujan ni hujan rahmat ya.
kedai Cikgu Latifah Wani Erat RM8.80.